Dua hari ini ada satu perkara yang agak menarik perhatian saya. DOE Filipina kata terima diesel dari Malaysia untuk stabilkan bekalan domestik mereka. Tetapi pihak kita pula jawab, bukan dari Malaysia, jangan spekulate. 329,000 tong diesel ni bukan jumlah kecil. Adakah Filipina silap cam negara asal? Atau mereka fitnah? Atau memang melalui Malaysia, cuma channel yang kita tak tahu? Yang buat saya lagi tertanya, di sini kita selalu dengar bekalan diesel ketat, perlu kawal. Dalam masa yang sama, ada gangguan bekalan di stesen minyak. Di sini kata bekalan ketat, tetapi di sana boleh hantar 329,000 tong. Jadi sebenarnya tak cukup atau masih ada lebihan? Kalau memang tak cukup, kenapa boleh ekspor? Kalau boleh ekspor, kenapa rakyat dengar seolah-olah semuanya ketat? Kerajaan kata kena bersyukur, kena berjimat, kena buat pelarasan harga. Jadi kalau asal-usul diesel pun tak boleh nak jawabkan, bagaimana rakyat nak yakin? Kalau betul DOE Filipina, media Filipina yang fitnah, adakah kerajaan akan saman mereka? Satu isu, dua versi cerita. Korang rasa siapa yang tengah kelentong?